Saya pernah cuba berhenti, 2 hari tu dia macam pucat tau. Tak tentu arah, rasa macam serabut. Lepas tu dia mula hidung macam sesema, sakit kepala. Tu tak boleh cakap. So, saya kena ambil balik rokok tu. Bila ambil, baru okey balik. Masa merokok dulu, pernah kantoi tak dengan parents? Tak pernah. Balik duduk dalam bilik, besok baru jumpa. Parents tak pernah tahulah merokok dulu? Tak pernah tahu. Tapi bila dah masuk alam pekerjaan, dia nampak benda tu. Tak tunjuk depan dia orang lah. Abang pernah cuba berhenti sebelum ni Berapa kali abang pernah cuba? Tahun 2000 tak silap, saya pernah cuba berhenti. 2 hari tu dia macam pucat tau. Tak tentu arah, rasa macam serabut. Lepas tu dia mula hidung macam sesema, sakit kepala. Tu tak boleh cakap. So, saya kena ambil balik rokok tu. Bila ambil, baru okey balik. Masa tu cuba ada guna alternatif apa? Dengan makan coklat. Makan coklat ialah hari-hari makan coklat jadi teruk juga kan. Tak boleh lah cakap rokok je lah. Lepas tu dengan pengaruh kawan-kawan lagi semua isap rokok. Cuba dengan tadi, vape pun tak dapat juga. Lepas tu pergi ke nanostick pun tak jalan juga. Maksudnya makin teruk lah? Ya, makin teruk. So abang sulam lah dua-dua? Ya, sulam. Macam cakap tadi, makan dengan bangun tidur, sebelum tidur mesti akan nak rokok. Macam yang selebihnya dia akan pada vape lah.